Pengurusan kewangan masjid kini lebih mudah. Saksikan tutorial lengkap sistem perekodan kami. Layari pautan untuk video penuh. Langkah seterusnya adalah kita akan melihat kepada penggunaan Toyib Pay. Toyib Pay adalah online payment gateway yang membenarkan pengguna untuk membuat sumbangan kepada masjid secara atas talian. Untuk menggunakan perkhidmatan Toyib Pay, tuan-puan perlu mendaftar dengan payment gateway Toyib Pay terlebih dahulu. Untuk mendaftar, boleh klik sahaja daftar Toyib Pay sekarang dan tuan-puan boleh masukkan email tuan-puan ke dalam sistem. Okay, contoh. Okay, untuk tujuan latihan saya akan menggunakan yang development sahaja. Ini adalah bagi real payment gateway. Tapi untuk tujuan demonstrasi, saya akan menggunakan penggunaan yang development sahaja. So kita masukkan email sahaja. Dan boleh masukkan username, perlu hafal sebab kita perlu login semula ke dalam sistem. Password. Next. Dan tuan perlu masukkan maklumat yang perlu dihubungi, alamat masjid. Okay, postcode, state dan business nature. So boleh melihat kepada apa-apa sahaja yang berkaitan dengan tuan-puan. Saya pilih contoh sahaja. Kita buat tempoh travelling lah. Dan bank account type, so business ataupun personal, bergantung kepada bank account masing-masing ataupun society, CIMB. Dan boleh tekan next. Dan tuan-puan perlu masukkan sertifikat ataupun supporting document seperti surat daripada JAIS, MAID dan sebagainya. Dan root certification sekiranya ada. Dan tekan I am not robot dan submit. So, pendaftaran akan berjaya. Tuan-puan perlu mengesahkan melalui email masing-masing. Dan seterusnya ialah kita akan login ke dalam Toyib Pay terlebih dahulu. So, saya akan menggunakan account development sahaja. So, kita akan login menggunakan account yang kita telah hasilkan sebentar tadi. So, ini adalah paparan Toyib Pay. So, langkah pertama ialah tuan-puan perlu mengambil security key di bawah. Okay, copy saja security key dan kembali ke dalam sistem kita dan kita akan masukkan kod rahsia security key di sini. Dan kita simpan perubahan. Di bawah sini kita ada option iaitu mode sandbox ujian ataupun mode live payment gateway. Untuk tujuan testing, saya akan memilih mode sandbox. Sebab yang account yang sebab tadi adalah sandbox sahaja. Tapi untuk live version, tuan-puan perlu menutup mode ujian ataupun mode sandbox. Tapi untuk tutorial kita akan gunakan mode sandbox sahaja, simpan perubahan. So, sekiranya berjaya, kita pergi semula kepada Toyib Pay. So, kita boleh mencipta kategori di dalam Toyib Pay. Okay. Sebagai contoh, saya buat kutipan Jumaat. Okay, kutipan Jumaat dan tekan cipta kategori. So, sekiranya berjaya, kategori baru akan dipaparkan. Tuan-puan boleh melihat Toyib Pay. Kerana satu kategori baru itu sumbangan masjid. Sekiranya telah berjaya, tuan-puan boleh kembali kepada sumbangan untuk kita cipta sumbangan khas bagi Toyib Pay. Sebagai contoh, tabun Jumaat. Kita buat tabun Jumaat online. Dan kita boleh pilih Toyib Pay dan pilih kategori yang telah kita buat sebentar tadi iaitu sumbangan masjid dan tekan simpan. Dan
kita boleh melihat semula, okey, ke dalam paparan profil kita. Contoh lihat profil, secara automatik akan keluar sumbangan tabung Jumaat online di sini, dan pengguna masjid boleh buat pembayaran dengan menggunakan ToyPay sahaja. Klik sahaja, so automatik kita akan keluar kat sini. Contoh saya cuba buat sumbangan, minimumnya adalah RM10 sahaja dan bayar menggunakan ToyPay. So automatik pembayaran akan dimasukkan ke dalam akaun masjid. Okay, proceed to M-Bank. Contoh saya buat berjaya dan akan kembali semula kepada page masjid. Pembayaran telah pun berjaya dibuat.